Hi guys, so I'm back. I am so sorry. I don't even know what to say. It has been tough. Something happened and I cannot, tell you guys about it. And my mental is not well. Whoa. You know. So yeah, I'm doing pretty well. Yeah, if you see me a bit gendut because I have this thing called ED. So when I'm down, I will binge. That's just me. Okay, enough trigger warning. Let's not talk about it. So let's continue with the books. This Silent Woods. Okay, a little bit of recap guys. The dad and anak dia ni, Cooper dengan Finch, diorang ni dah sampai dekat Walmart ni gang. Nak beli barang apa semua. And then suddenly ada orang intai kat dalam kereta dia tu. Kan diorang ni tak nak orang lain tahu yang ada Finch dalam kereta tu, budak kecil. Sebab it seems like Cooper ni macam colek anak orang. Macam gitu. So what happened? What happened next guys? Let's continue. So the guy yang pakcik tua yang intai tu, dia duduk intai dalam kereta tu tau. Cooper ni dah risau. Dia daripada jauh dia nampak ada orang tua intai dalam rumah, dalam kereta dia tu kan. Dia terus datang bawa troli berat barang. Sampai terus tanya, "Hai, awak nak apa?" dia kata. Dekat that guy, orang tua. Lepas orang tua tu cakap lah, "Apa benda tu?" Dia kata, "Dalam kereta tu." Dia kata, "Sebab nampak macam something is moving in that car." Ada benda bergerak dalam kereta dia. So, macam just like any normal person, kalau in a, like parking lot, panas kan, if ada something dalam kereta like a person or anjing, mesti orang akan macam risau kan, mesti akan do something, pecahkan tingkap ke something like that. And that is intention that guy tau, pakcik tua tu. So Cooper ni, dia macam risau, dia tak tahu nak jawab apa. Dia terus cakap dalam tu ada anak anjing. Dia masuk sekejap je, dia kata dia nak ambil barang kan. Lepas tu ada anak anjing je, tak ada apa dalam tu. Dia still nak cover up that dalam tu bukan manusia, bukan budak dalam kereta tu. And then yang pakcik tu macam agak macam percaya tak percaya. Sebab yelah, human. So, and then that pakcik cakap, "Cuba buka sekejap." Dia kata, "Bagi saya tengok. Saya suka anjing." Dia kata. Kau pakcik tu still insist on looking at that movement. Benda yang bergerak dalam kereta tu. Lepas tu yang Cooper ni dia macam, aduh aku nak jawab apa ni kan. Dia time dia dah gelabar. Dia kan jenis yang cepat. Like panic kan. So, Cooper ni cakap, dia kata, that is anak anjing. Dia kata anak anjing tu tengah sesuaikan diri lagi. Dia takut orang. Dia kata dia takut dia buka pintu, anak anjing tu lari. Dia cakap macam tu tau. Lepas tu yang pakcik tu pun macam, Okay. Tu dia cuba macam slowly, cuba fahamkan like the statement made by Cooper. Dia cakap, "Oh ya ke? Faham." Dia kata, "Sebab saya pun ada anjing." Dia kata dia faham how, macam kalau kita beli anjing dekat someone, how they act at first. Dia macam takut-takut kan. So dia kata, "Okay, alright. Lepas tu pakcik tu beredar di situ. Lega, the first obstacle. The second one. The first one kat dalam kedai tu kan, yang tadi nak beli oatmeal tu. This is the second one tau. Padahal dia nak beli barang je. The thing is kan, kalau kita tengok this, like the flow of the interaction, it's just a normal interaction gang. Normal je. Just like kita interact with other people. Tapi dalam kepala si Cooper ni, it is a huge deal. Dia kata dia risau orang tahu anak dia ni. Padahal tak ada pun. Nothing like that. And then Cooper ni, dia just pack everything up into the car. Dia masukkan barang-barang tu dalam bonnet dia. Dia tutup. And then dia masuk dekat dalam bahagian driver seat tu. Dia terus gerak tau, keluar je daripada town tu. Dia terus cakap dekat Finch, "Okay Finch, get up, bangun. Sebab sekarang ni dah boleh like put your heads out lah. Sebab orang dah tak ramai kat situ kan." So dia pun keluar tau. Lepas tu yang Finch ni cakap, "Lamanya dia tu kan, tak kaki orang dah kebas dah ni. Rasa macam nak putus lah kaki." Dia cakap macam kaki dia tu dah tak ada blood flow. Kaki dia nak kena potong. Dia gelak lah time tu kan. Lepas tu yang si Cooper ni, dia gelak lah. Dia cakap, tapi dia still macam like traumatized with what happened before this. Macam yang orang intai apa semua tu kan. Padahal it's not a big deal. Then dia jalan, dia bawa kereta dia, dia pergi. And then on the way there, diorang ni on the way balik semula tau. Kiranya macam pusing balik laluan yang diorang datang tadi. Then they stop to this one last stop, which is gas station. Gas station ni gas station yang diorang pernah lalu before this. Macam sebelum dia pergi ke Walmart tu, dia lalu gas station tu dulu tau. Dia lalu kat gas station tu, dia perasan ada satu je kereta, which is dia kata maybe that is the car of
pekerja dekat situ, which is seorang je. So dia kata okay, orang tak ramai. The situation is macam terkawal, tak ada orang. Dia pergi sampai dekat tempat yang terisi minyak tu. Finch ni cakap, dia kata, boleh tak nak turun juga? Dia kata, this is my dream. I have never been outside. Dia kata selama dia hidup kan, please lah ayah, please lah. Dia kata nak tengok sekejap je. Kita isi minyak bukannya lama pun, dia cakap kan. 1-2 minutes dalam kedai tu, and kita keluar. Tu yang Cooper ni, dia macam bersalah. Dia member dia lah baru traumatized dengan kat Walmart tadi kan. Ni Finch nak keluar. Tapi at the same time, dia kesian dengan Finch ni. Dia kesian. So, dia fikir kejap. Dia kata, this means the world to Finch. We don't know berapa bulan lagi dia akan keluar lagi. Macam ni. So, dia cakap, okay, alright. Kita akan masuk sekejap je. It wouldn't be more than 5 minutes. Kita akan keluar sekejap je. Dia cakap dekat Finch. But, please, jangan make a scene. Dia macam, just chill, relax, act normal, act like my child. Macam tu. So Finch ni pun excited. Dia nak masuk kan. Tu dia pergi, dia turun kereta, dia tutup pintu, dia gerak dengan Cooper tau. Finch ni gerak dengan Cooper masuk dekat dalam Petronas, tempat isi minyak tu lah. Dia punya ni macam Petronas agak lah. Dia punya like description of this gas station, warna hijau. Petronas, what are you doing? Dia macam Petronas lah. Dia tulis green mint macam gitu. Lepas tu dia kata dia masuk dalam kedai tu, ada this one lady, one TV, and dengan barang-barang dekat gas station tu. Dia cakap this lady is like middle age macam tu, and dekat tangan dia ada Mountain Dew, and dia kat jari dia ni ada licorice. Macam licorice, macam makanan gula-gula panjang macam gitu. Kiranya it seems like dia macam dia nak bagi tahu kita yang this lady is just a chillax. Very the chill girl, very the chill woman. Gitu. Dia chill, dia tengok TV tau. And dekat TV tu, rancangan TV dia, guess the price. The price is right. Something like that. Basically, it's a show where diorang macam letak barang, and then contestant dia kena teka harga barang tu. Kalau harga barang tu betul, dia dapat barang tu. Tu that TV show tau. Buka je pintu dekat dalam tempat isi minyak tu, Finch ni, mata dia directly pergi ke TV. Because this is the first time Finch ni nampak TV, gang. First time dia tengok TV. Macam sedih lah. Macam sedih. So, tapi kita faham lah kenapa dia macam mata dia terkalih ke TV. Dia tak tengok dah tempat lain. Sebab there's a person inside the box. Macam, you know, like, kan. So, dia masuk-masuk, and then the intention of that lady yang dalam kerja dekat tempat kerja minyak tu kan, terus beralih ke two person yang masuk ke kedai tu lah, which is Cooper dengan Finch kan. Dia kalih ke diorang. Lepas tu dia perasan yang Finch ni tengok je TV kan. Lepas tu that lady macam cuba nak bercakap dengan Finch tau. Dia cakap, hi, dia kata, suka ke tengok guess the price ni? Lepas tu Finch macam tak tahu nak jawab ke tak. Dia pandang bapak dia pandang Cooper. Sebab kan Cooper cakap jangan make a scene. Kiranya macam dia nak tengok reaction bapak dia macam mana, Cooper ni. Lepas tu Cooper ni terus cantas tau. Dia terus cakap, dia kata, budak kecil ni pemalu, dia kata. Dia kata dia tak bercakap dengan orang. Lepas tu yang that lady tak macam acknowledge sangat bapak dia. Dia still nak berinteract dengan si Finch ni tau. Dia cakap, oh ya ke, awak memang malu ke? Dia kata, saya pun dulu macam tu, dia kata. Saya kat sekolah dulu diam je sampai kena ibu bapa datang panggil PIBG apa semua kan. Time PIBG, parent dia ni kena complain. Bukan complain, macam like the teacher bagi tahu everything. Ya, anak dia ni diam. Semua dia menyembang dengan Finch. Finch ni diam kat situ. So yang bapa dia ni macam you know, like benda yang dia dah dalam kepala dia ni doesn't go smoothly as yang dia nak. Daripada awal tadi kan. So dia macam okay, dia tu dia letak $20. Dia letak atas meja tu. Dia kata bagi this amount of minyak dekat that car, and then dia akan letak dekat dalam bak macam besen juga, macam bekas. Sebab kan dia tak nak keluar banyak kali kan, kiranya dia isi dalam kereta tu juga dengan dekat dalam bekas. So that lady dia pandang kat bapak dia tu. Dia kata, awak dah lama ke dekat sini? Dia cakap. Lepas tu yang Cooper ni macam, oh shoot. Dia kata, Cooper ni cakap, tak, dia kata, this is the first time dia dekat sini. Mungkin awak tersilap orang kot. Cooper cakap kan. So dia kata tak. Dia kata, awak pernah datang sini 5-6 tahun lepas.
Mampus. Kau faham tak? This lady pernah nampak dia dulu time dia lari datang ke sini menyorok dalam hutan. The first day, okay, Cooper ni datang sini dengan baby Finch is the same lady yang dia jumpa dulu. Kiranya macam ni kan. Time yang Cooper dengan Finch ni lari daripada rumah and pergi menyorok ni, dia singgah dekat tempat minyak tu juga. Dia isi minyak dekat situ. And that lady still kerja dekat tempat tu until sekarang. And then dia dapat recognize Cooper ni. Dia bukan recognize muka tau actually, this lady. Dia recognize the car. Dia kata that car macam bukan rare but tak selalu nampak. So macam dia macam dia recall balik 5-6 couple years ago, the same car datang isi minyak penuh juga macam ni. Mampus. Time ni memang Cooper jantung dia drop. Like lepas satu-satu, what is going on gang? And then that lady yang gas station tu, nama dia Sheila tu. Aku tak mention nama dia Sheila. Sheila ni dia cakap, dia kata actually the reason why macam dia recognize that car is because dia ada kereta macam tu, dia kata dulu. And the only difference is that kereta Cooper ni ada stiker army. So dia ingat benda tu tau. Kan kita faham. Kalau macam aku ada kereta sama dengan orang lain, mesti aku akan ingat benda gitu. Sebab kereta tu rare, tak ramai orang pakai. The only person yang dia nampak so far pakai dekat gas station tu, Cooper dengan dia je. Dia cakap, dia macam nak start the conversation dengan Cooper tau actually, Sheila ni. Dia cakap, kereta dia tu, rosak. Dia kata, so couple years back, dia dah tukar dah naik Ranger, which is kereta yang dia nampak dekat luar gas station tu. Dia kata dia tukar kereta. Dia just nak strike a conversation with Cooper, tapi Cooper ni dia panic. Dia still macam takut. Dia takut Cooper ni. So dia macam like with that situation, dia rasa benda tu macam something extreme. Macam orang tahu dia siapa, apa semua, orang ingat apa kesalahan lama dia dulu. Tapi tak pun, Sheila ni just nak strike a conversation. And then time dia bercakap-cakap tu kan, tiba-tiba Sheila pandang belakang dia, macam pandang belakang si Cooper ni, terus cakap, "Hi Sheriff." Cooper pandang belakang, suddenly ada bunyi pintu. Kling. 2 orang polis masuk dekat dalam gas station tu gang. Aku tak tahu luck si Cooper ni macam mana, but at that moment dengan TV yang kuat tu, okay, the situation kan, kalau baca buku ni dia explain that dalam gas station tu Sheila duk pok-pek bercakap, suddenly ada polis masuk, and at that exact moment dekat TV tu, guess the price is right tu, one of the contestant guess the price betul, and the sound di like speaker, orang tepuk tangan kuat kan. So much is going on tau at that moment. And dalam kepala si Cooper ni jam. Member dah jam. Blur dah, macam what is going on. Dia cakap mata dia nampak putih. Cooper time ni, sebab dia macam error 404 gitu kepala dia. Dia macam too much. Dia pandang. Lepas tu yang that Sheila tu kan, dia fokus on the sheriff tu kan, polis tu kan. Polis tu dia terus pergi straight ke tempat buat kopi. Aku cakap 2 tadi. Polis tu seorang je. Dia pergi dekat tempat buat kopi tu. Dia buat air kopi dia tau, macam biasa. So at that moment, dalam kepala si Cooper ni, dia teringat balik apa Jake cakap tau. Jake cakap, if you are interacting with someone, perempuan, do not use ma'am. Gunakan miss. Macam ma'am tu nampak tua sangat, dia kata. Dia cakap miss. So dia cakap dekat Sheila, miss, can you please register that tekan-tekan tu, sebab saya nak kena cepat ni, dia kata, nak isi minyak. Dia macam nak beredar daripada tempat tu, basically Cooper ni. So that lady Sheila terus macam, oh sorry, dia kata. Dia terus pat, betul cakap okay dah settle. So time tu Cooper ni dia terus macam tolak bahu si Finch tu, dia kata jalan. So Finch terus keluar dengan Cooper pergi ke kereta. Finch ni dia terus masuk dekat kerusi belakang. Dia masuk kat kerusi belakang kereta tu, dan dia tutup pintu.
And then Cooper ni terus ambil the nozzle tu, nak isi minyak tu, dia isi dalam kereta dia tau. Dia isi, and then dia tengok the meter is going up, dia isi lama ke dia tunggu. Lepas tu dia ambil 4 botol gang, botol besar. Dia bukan botol, dia macam tempat yang isi minyak bekas besar tu kan. 4 of it tau, dia isi penuh. Take time sikit dia isi penuh. So dia pandang, dia toleh sekejap je gang ke arah Sheila kan, nak tengok dalam gas station tu. Suddenly that police duduk dekat depan gas station tu, macam pintu tu kan. Dia pandang ke arah Cooper tau. Dia tengah usah Cooper at that moment. So dia buat angkat tangan macam ni tau. Polis tu buat angkat tangan macam suruh tunggu kejap. Dia suruh Cooper jangan terus beredar. Kiranya macam tu. Tapi Cooper macam, fuck, dia kata, takkanlah this police dah dapat connect the dot yang aku ni pernah buat jahat dulu. Dia kepala dia kan, dia macam panik kan time tu. So Cooper ni cakap, okay, I'm just gonna act, aku akan berlakon macam aku tak nampak dia angkat tangan tu. Macam kiranya macam dia pandang, dia tak perasan gitu. Cooper ni macam kononnya dia tak nampak polis tau. Isi minyak, pop, dia letak nozzle tu, dia terus masuk dalam kereta tau. Dia buka pintu, dia duduk, dia tutup. Lepas tu Finch pandang dia, cakap, polis tu on the way, dia kata kan, polis tu datang. So suddenly polis tu terus lalu depan kereta dia, pergi dekat tingkap si Finch, pergi ke tingkap si Cooper ni, dia ketuk tau. Lepas tu yang Cooper ni turunkan tingkap. Lepas tu yang polis tu pandang dia, polis tu cakap, tu anak ke? Dia cakap macam tu tau. So yang Cooper ni diam tau, macam tak tahu nak jawab apa. Terus cakap, ya. Lepas tu yang polis tu tanya lagi, like, umur anak berapa? And at that moment, si Cooper ni dia tak tahu nak jawab apa. Dia macam cuba nak fikir the best answer at that moment. Dia macam tengah fikir, tiba-tiba Finch jawab. Finch cakap, saya 8 tahun. Lepas tu yang polis tu pandang kan, polis tu macam tunduk sikit. Polis tu cakap, okay, dia kata, kalau 8 tahun, mana kerusi anak awak? Macam baby seat tu, sebab kecil lagi. Lepas tu yang Cooper ni macam, dia kata dia baru cabut semalam, dia kata dia lupa nak pasang balik. Lepas tu yang polis tu macam, alright, okay, dia kata, after this saya tak nak nampak dah anak awak tak ada dalam kerusi baby tu, macam kerusi budak tu. Please use it, that is a law. Lepas tu yang Cooper macam, alright, okay, sorry dia kan. Lepas tu polis tu terus beredar daripada situ macam dia pergi tepi. And then Cooper start engine kereta and terus beredar. Dia beredar daripada tempat tu lah. Dia gerak, dia ke kiri, dia ke kanan. Dia macam tak nak that police follow dia daripada belakang. Dia masuk jalan-jalan pelik . So dah sampai jauh sikit kan, Cooper ni dia macam like cuba tenangkan diri. And then dia cakap dekat Finch, dia kata, kenapa awak cakap dengan polis tu? Bukan ke ayah cakap jangan cakap dengan sesiapa, diam je. Kenapa awak cakap dengan polis tu tadi? Dia macam tu. Dia macam Cooper ni dia ada macam flow dia kan, flow of interaction. So bila Finch ni macam cucuk, dia jadi macam apa yang dia plan tu tak jadi. Gitulah. So yang Finch ni dia terus macam potong tau. Dia cakap, kucing kita kat rumah buat apa ya? Macam mesti dia sorang-sorang. Faham tak? Finch ni dia macam nak stop that conversation yang pasal bercakap tu. That is macam perangai si Finch ni tau. Dia suka ubah topik. Dia tak nak macam bapak dia macam nak bebel kat dia kan, sebab dia buat benda yang bapak dia tak nak. Gitulah. So yang Cooper ni terus pandang dia cakap, Finch, dia cakap like answer the question lah kan, kenapa cakap dengan orang tu. Lepas tu Finch dia cakap, dia kata, yelah, dia kata ayah ni tadi buka tingkap, lepas tu diam je. Awkward lah dia kata kan. Dia macam polis tu tunggu jawapan kan. Dia macam make sense juga. Finch ni dia macam understand the situation walaupun dia kecil lagi. Finch ni dia macam she saw like the awkwardness at that moment, and then dia terus jawab. Macam kalau tak lagi nampak suspicious if bapak dia tak jawab. Faham kan? Dia macam dah lah, kau dekat tempat sketchy, tempat tu tak ada orang tau. Ada Sheila tadi tu dengan dia orang je. So macam memang agak sketchy lah. So the fact that si Finch ni jawab actually, in my opinion, helps them. Kalau tak, mesti jadi lagi melalut dekat situ dengan polis tu. So that's the thing. So bapak dia tu pun diam tau dengan jawapan si Finch ni, sampai tu dia drive straight sampai dekat diorang punya kawasan tu yang ada pagar tu awal-awal tu kan. Dia pergi dekat pagar tu, bapak dia turun kereta, dia angkat selak tu, dia masuk kereta, dia turun balik, dia lock balik pagar tu, dan dia terus straight pergi ke rumah diorang tau. Turunnya sampai dekat rumah diorang tu, dia buka
like the house and everything, terus masukkan barang-barang di dalam rumah. Kereta tu dia terus sorok dekat belakang shed tau. Dia sebab dia tak nak orang luar nampak ada kereta dekat situ. Sebab dia macam give an invitation to outsiders yang ada orang sini, ada orang lah. Dia tak nak macam tu. So dia sorok kereta dia dekat belakang rumah tu. So dia masukkan kereta tu, dia masuk balik dalam rumah, dia organize everything, and then at that moment yang si Finch ni, okay, dia kan macam tak keluar rumah apa semua kan. So dia macam excited tau. Tengok plastic bag tu, plastic bag Walmart tu, dia buka satu. Dia kata, ni apa ni, ni apa ni, ni cereal, ni apa roti ni. Barang yang bapak dia beli mostly macam makanan yang tahan lama tau. Sebab dia orang kan tak ada like a proper space untuk simpan benda-benda yang cepat basi macam tu kan. So dia tengok apa biji ren, cereal semua benda tu kan. And then si Finch ni, dia letak atas meja dia tau. Dia letak benda yang dia nak try waktu tu. Ada oatmeal, ada biji ren, ada roti-roti apa semua. So time ni bapak dia cakap jangan buka semua. Dia kata sebab kalau buka nanti dia macam masuk angin kan. So pilih satu. Lepas tu Finch ni pun macam mana and dia cekak pinggang dia, budak kecil kan, comel lah. Lepas tu dia ambil satu tu, dia kata dia nak ni. Lepas tu bapak dia ambil, bapak dia buka tau. Lepas tu Finch ni dah makan, dia pergi dekat another piles of items kat situ, which is baju-baju dia. Yang ni memang Finch excited gila tau. And one of the items yang memang Finch ni obsessed teruk, glove tangan tapi warna pink. The whole day Finch ni pakai benda tu tau. Dia excited sebab before this kan dia pakai yang lama punya kan, tah warna hitam apa semua, kira macam it's not a colour that is appealing to kids. Colour ni pink ni dia suka. Dia pakai everything. So comel. And then this is the next day gang. Okay, it was around like night time, waktu malam, and Finch dengan bapak dia ni, Cooper, dia tidur dekat like in the same room lah kan, bedroom atau katil yang sama. So Finch ni dia punya like routine every night, dia minta bapak dia ni cerita something. But that night gang, dia cakap, ayah boleh tak bagi tahu cerita pasal my mom, pasal mak. Dia nak dengar cerita pasal mak dia. Sebab again, Finch ni dia tak pernah kenal mak dia. Dia nak dengar cerita daripada bapak dia lah. Okay, the thing is kan, yang Cooper ni, dia always tahu cerita pasal mak si Finch ni, Cindy. Dia cerita everything about Cindy multiple times, but Finch still nak dengar lagi. Budak kecil kan, even though dah tahu, dia still nak dengar lagi that kind of story. So bapak dia ni, Cooper ni, tanya nak dengar cerita pasal apa. Lepas tu Finch ni dia cakap nak dengar pasal squirrel, tupai. Mak dia ni, okay, mak dia ni someone yang always help animals. Dia memang always like, if ada macam animals kena langgar ke, sakit ke, mak dia ni akan, Cindy ni akan jaga the animal sampai sihat tau. This is the kind of characteristic Cindy ni. So yang si Cooper ni dia cerita, dia start the story with back then time Cooper dengan Cindy ni live together. Dia cakap waktu ayah dengan mak ni hidup sekali satu rumah, ada this one time kita orang ada kucing. Dia cakap kucing dia ni macam just normal cat, tapi dia jenis yang agak macam tak suka dengan orang. Kalau orang datang dekat je dia hiss macam tu. But the mom, Cindy ni, always try to do something so that kucing tu trust dia. And at the end of it, memang kucing tu trust mak dia je. Kiranya macam memang mak dia ni do everything so that the cat comfortable, sihat dekat rumah tu. And then ada this one time, the cat, kucing tu macam play dengan tupai, anak tupai kan. So macam mak dia ni terkejut lah kan. Kau tahu tak kucing kalau dia main dengan tupai apa semua, dia main memang sampai tupai tu nak mampus lah. So dia nampak tu, dia terus halau kucing tu, and then dia terus ambil tupai-tupai tu tau, 3 ekor macam tu, dia letak dalam box, and then dia like jaga tupai tu, Cindy ni. So yang time Cooper ni cerita, Finch dia akan add on something tau. Sebab kadang-kadang bila bapak dia terlepas satu info,
Finch yang akan add on. Oh tapi ibu tolong letak dalam bekas besar kan. Macam tu. Macam dia dah tahu dah cerita tu kan. Dia dah tahu awal tapi dia just nak dengar lagi. And then dia add on balik apa yang bapak dia tertinggal. Macam gitu lah dia punya flow dia. So mak dia ni, Cindy ni, bila jaga tupai tu, dia pakai dropper tau. Nak letak air, nak letak makanan dalam mulut tupai tu. Memang dia jaga elok-elok lah. So, memang sampai sihat balik. And then at the end of it, bapak dia cakap dia orang lepaskan tupai ni, and then kucing tu pun dia orang lepaskan biar dia macam have fun living outside. Dia letak dekat this one farm. Haiwan-haiwan banyak kat situ, ada kawan-kawan kan, tak adalah dia macam kesorangan kat rumah tu. And then all of them live happily ever after. And then Finch pun macam happy kan. Yeay. Lepas tu bapak dia macam tepuk Finch, dia cakap dah tidur. Dia kata tidur, yang nak keluar jap. This time it was around like evening, macam petang macam gitu kan. Bukan petang, I mean like malam. Dia keluar kejap daripada bilik tu. That's the routine. Anak dia tidur, dia keluar kejap, dia pergi dekat ruang tamu, and then dia intai dekat reban ayam. Sebab that is the moment yang macam banyak fox kan, musang nak makan ayam dia. So dia macam intai-intai luar kejap. And then dia cakap dalam hati dia tau. Ni Cooper cakap kan. Dia cakap, I cannot tell the truth yang sebenarnya to Finch. Actually, dia kata, none of the tupai hidup. None of the tupai hidup. Semua mati. But in order to like show the true characteristic of Cindy, kan, dia kena cerita lah yang mak dia ni tolong tupai tu sampai sihat apa semua. Because in their case sekarang ni, dia orang punya kehidupan, there is no more space for sadness. There is no more space, ruang untuk cerita sedih. Dia kata. So, it is only like right for him untuk tipu. Dia bukan tipu actually. Dia just macam, tipu lah. Tapi macam, it is a good thing untuk tipu kan, dekat anak dia sendiri. So, yeah. Yang si Cooper ni dia tipu pasal tu. Dia cakap, in reality, tupai tu semua mati. Kucing tu je hidup. Dia cakap macam tu. And then, time ni kan dia dekat ruang tamu, dia intai luar apa semua. Dia teringat balik tau. Dia teringat Cindy. Kan dia baru cakap pasal Cindy dekat anak dia apa semua kan. Dia teringat, dia kata, kalau malam-malam macam ni, dia dulu, dia selalu sembang dengan isteri dia. Dia cakap kan, macam, apa future kita nanti, apa kita nak buat kan. Macam imagining things, living together. Dia tak imagine langsung dia akan duduk dekat rumah ni, dalam hutan dengan anak dia without Cindy. Dia cakap dia rindu sangat dengan Cindy, dia cakap. Lepas tu dia cakap, and then ada this one sentence, macam sedih lah. Cooper ni cakap, dia kata Cindy mesti suka, dia kata, living here with Finch and me. Dia kata dia macam imagine balik what could have been their life right now. Hidup dengan anak dia, dengan Cindy. Tapi Cindy dah tak ada lah, meninggal kan. Dia sedih lah dalam part ni. So yeah, that's that chapter. Let's continue. And then Cooper went to bed, and then it is the next day. Time ni time pagi tau. Yang si siapa ni, Finch, dia ambil like kayu, and then dia buat cross, macam tanda salib tu. Dia nak letak dekat kubur ayam dia. Yang awal-awal cerita tu, ayam dia satu mati kan. Dia nak letak kat kubur dia tau. Dia ada pocket knife. Finch ni dia ada pocket knife. Dia ambil, and then dia macam hiris. Bukan hiris, like what do you call it, like macam dia buat macam tu dekat kayu tu, so that dia look nice. Macam tu dia buang kulit kayu tu apa semua, and then dia buat cross. Time ni yang si Cooper ni dia pun dekat luar tau. Dia potong like kayu balak. Okay, dia orang ni kan, dia orang duduk dekat rumah ni, and winter is approaching. Dia orang kena ada banyak kayu for heat source, nak buat api tu kan. So today memang dia orang punya like plan to stock up on those logs, kayu-kayu tu. So bapak dia, Cooper tu, buat benda tu. Dia potong banyak lah. Dia buat kayu balak tu. And then dia tengok je Finch buat tanda salib tu, and then dia letak dekat kubur ayam tu. So and then Finch datang balik tau. Finch cakap, boleh tak dia nak like go around
di hutan. Dia nak jalan-jalan kejap. Okay. A year ago, bapak dia ni, Cooper ni, bagi fish ni untuk jalan sikit tau. Keluar sikit daripada kawasan rumah tu. Sebab dia tahu anak dia ni macam dah terkurung dekat dalam rumah tu. And she needs like some alone time and explore the surrounding kan. Macam dia kesian dengan anak dia. So dia bagi. And then anak dia ni masuk dalam rumah, dia keluar balik, dia bawa like journal, buku. Dia macam buku tu bila anak dia pergi macam keluar-keluar ada bunga ke, dia akan ambil bunga tu letak dalam buku tu tau. Journal kan. So dia bawa buku tu, dia pergi. And then the dad ni, Cooper ni, dia continue on, potong kayu balak, potong, and time went on. Cepat je. Then dia realise yang fish ni tak balik-balik. So dia buat macam this one sound. This sound macam orang-orang yang pergi masuk hutan ni tahu. I'm not sure what it's called, tapi dia macam bunyi yang that sound dia buat pakai mulut je tapi boleh pergi jauh bunyi tu. Dia ada this one sound. Dia buat bunyi tu and then fish terus balik ke rumah. Dia buat bunyi tu. So dia macam tak nak make it like, tak nak dia jerit panggil fish kan, sebab diorang kan kat tengah hutan. So dia buat this one sound yang boleh pergi jauh. So fish dengar, fish balik, and then bapak dia tanya, Cooper tu tanya, ada dapat apa kan? Tu fish cakap lah, dia jumpa ni, dia jumpa tu, dia jumpa ada tupai mati apa semua. Lepas tu dia cakap ada this one pokok dah mati. Dia cakap kat bapak dia, boleh lah kita ambil kayu dia tu and then buat as our like supply kayu balak. Tu bapak dia cakap, oh nice lah, thank you, dia tu kan. Then fish ni suddenly dia tanya bapak dia tau, Dad, dia kata, ayah, there is so much more out there. Dia kata, there is so much more yang saya tak pernah tahu lagi. Dia macam, aku rasa dia ni still teringat-ingat time pergi Walmart tu, time pergi gas station, tengok TV. Dia cakap, there is so many things yang saya tak tahu. Dia cakap dekat Cooper ni tau. Dia kata, saya tak tahu rancangan TV, saya tak tahu itu, tak tahu ini. And horses, dia kata kuda, teringin naik kuda. Dia macam cerita tu excited dengan Cooper ni. Tapi Cooper ni dia sedih dia dengar dia cakap macam tu kan. Lepas tu Cooper ni cakap, dia kata, that's the beauty of books. Dia kata, buku, you can experience those things by reading the books. Dia cakap, that's the beauty of books dia cakap. Sebab anak ni suka baca buku kan. Cindy pun suka baca buku, mak dia. Memang like anak dia dengan mak dia ni samalah perangai. Bapak dia ni cuba macam nak bagi anak dia tu tak sedih sangat time tu. Dia cakap baca buku lah. Dia kata memang sama je macam tu, those experiences tu. Anak dia pun macam macam okay kan. Dia macam dengar je lah bapak dia cakap apa. Sebab bapak dia ni pun macam cannot do anything. Dia cakap macam mana bapak dia ni Cooper ni, dia cakap he feel sorry towards Finch ni, but at this time he cannot do anything about it, and dia memang nak spend masa dengan anak dia sekarang ni. Dia kata sebab dia punya plan si Cooper ni, dia kata bila anak dia reach 18 tahun, dia akan send Finch pergi ke rumah mak ayah Cindy. Dia kata plan dia lah, ni plan kan. Dia kata bila anak dia dah besar, dia akan bagi alamat, everything, evidences, documents pasal si Finch ni kepada Finch, and then dia akan hantar Finch ni pergi ke grandparents dia, grandparents si Finch ni, which is mak ayah Cindy. Dia macam tu. Tu like the plans yang si Cooper ni buat. Dia kata, but at this moment I cannot tell anything to Finch. Dia kata sebab dia tak nak anak dia like terbeban with the informations, with the things that happen. Dia tak nak anak dia anggap dia ni ayah yang jahat. Macam gitu. Dia cakap dalam buku, dia kata dia tak nak anak dia ni anggap dia ni jahat. So for now, let's just continue living like the way that we used to for the past couple of years. Macam gitu. Macam sedih kat lah Cooper ni. So much is going on dalam kepala dia, but for his sake, nak ada, macam mana nak cakap, to be how to say, macam nak,
hidup dalam childhood anak dia terpaksa buat benda ni. Macam gitu. Kan certain people macam bapak tak pernah wujud langsung dalam kehidupan anak. Cooper bukan gitu. Cooper ni memang dia nak ada dalam kehidupan anak dia ni, anak dia ni membesar. Macam tu. So dia had to do things that he should not be doing, but when you read the books, you understand why he did it. Macam itulah. So after the talking, it goes back to the Cooper. Dia planning everything. Dia cakap, okay, stock makanan, everything done. Baju done. Anak dia ada baju sejuk, everything good. But sekarang ni, the next step is kita kena expand our territory. Dia kata kawasan situ dia tak explore banyak sangat tau. So dia kata dia nak expand the territory and start cuba cari daging. Kira macam bunuh haiwan liar dekat situ lah, ayam ke anything lah dekat situ, so that dia ada macam additional source of meat, protein macam tu. So the next day, that is the plan yang Cooper dengan Finch ni tau. And Finch pun macam suka. Finch dia suka kan expedition macam gitu, explore the surroundings and cuba find new things with her dad. But that day Finch ni macam lain. Dia macam agak not herself at that moment. And then Cooper ni tanyalah, dia kata, what's wrong? Is there anything yang like playing in your mind? Dia tanya dekat anak dia kan. So anak dia macam endah. Kucing ni datang pun kan, dia shoe kan kucing ni tu. She's not being herself lah at this moment. And Cooper tahu dia sorokkan something. Lepas tu Cooper tanya lagi, what's wrong? Lepas tu Finch ni ambil journal dia buka page dia tau. Dia kata dia jumpa satu benda ni, dia kata, tapi dia tak bagi tahu ayah dia. Sebab usually dia akan bagi tahu ayah dia everything yang dia jumpa tau. But this time around dia jumpa something yang new. Dia takut nak bagi tahu bapak dia. Bapak dia cakap lah apa? Tu dia buka, go to that page. Cooper nampak ada this one disc hitam bulat, plastic disc. Tu dia macam pelik lah. Dia ambil disc tu, dia pusing, Nikon camera lens. Someone has been around the house, ambil gambar, buat video, I don't know. But dia jumpa lens camera, Nikon punya cap tu. Yeah, I guess that's the end of the video. I'll continue the video soon. I am so sorry for being late, guys. Thank you for watching. Thank you for the support. I truly mean it. And yeah, I'll continue the video soon. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye.